Tengah-tengah pruning kantan, aduh terkena jari pula dah. Saya nak buat video tentang pruning kantan sebenarnya hari ni, tapi nak buat macam mana terkena jari guys. Jadi nak buat macam mana? Alhamdulillah kita jumpa pokok kapal terbang, kita ambil pucuk dia tu, kita gelek-gelek pada tangan kita bagi dia sampai hancur. Pucuk kapal terbang ni ataupun nama botani dia Chromolena odorata lah, pokok herba yang sangat mujarab untuk luka. Memang dia berhenti darah. InsyaAllah dengan izinnya juga pokok kapal terbang ni banyak tumbuh melata. Jadi korang kena tahulah siapa yang main kebun tu, kita tak tahu bahaya yang mendatangkan. Ini adalah sebagai ikhtiar hidup kita. Kita sambung balik tujuan asal kita. Kita nak tunjuk cara pruning. Alhamdulillah kita dah punya kantan ni dah setahun 2 bulan. Ini kantan pink dan ini pula kantan merah. Cara pruning dia, kita kena buang semua daun kuning, daun yang melentuk ke bawah, daun tua. Kita susun balik di sekeliling pangkal pokok untuk jadi sungkupan, bagi tanah jadi lembab. Dan Alhamdulillah dah ada bunga pertama keluar lah guys untuk kantan merah kita. Masa apa sedap ni guys. Bagusnya pruning ni, pucuk baru akan keluar, bunga pun akan keluar selalunya. Hebatnya ciptaan Tuhan, Masya Allah. Kering dah luka saya Tadi darah memancut, sekarang dah kering. Memang mujarab lah pokok kapal terbang ni. Moga bermanfaat ilmunya. Yang penting utamakan keselamatan. Okay guys, bye bye.